Pada tahun 1980, Honda ada idea gila nak sumbat sebiji motor masuk dalam kereta. Pada tahun 80-an, Tokyo, Osaka dan Nagoya dah start pack dengan kenderaan. Seorang jurulatera Honda bernama Hiroshi Kizawa nak selesaikan masalah parking dan kesesakan di Jepun. So, dia ciptalah satu solusi, iaitu kereta yang kecil tapi tinggi untuk maksimiskan space. Dan dia present dekat bos-bos Honda, tapi majoriti semua tolak sebab satunya adalah tak sporty, rupa hodoh dan bila bawa laju tak stabil lah sebab dia tinggi. Lepas pada tu, beberapa tahun kemudian, Hiroshi ni dilantik menjadi ketua engineer di Honda. Masa tu dia perkenalkan Honda City Turbo plus motor kompo. Korang bayangkan, sebiji motor boleh muat masuk dalam kereta sebesar Asia. Idea gila ni sangat genius, sambutan sangat bagus dan golongan muda sangat suka. Motor ni praktikal bila jalan jam. Korang bayangkan, tengah nak pergi kerja jam, parking kereta kat tepi, keluarkan motor, naik motor dan pergi kerja. Selesai masalah. Tengok ni, motor ni bila lipat saiz dia besar macam ni je, dah boleh muat belakang boot Honda City. Motor ni masih lagi ada sekarang, tapi kebanyakannya geng-geng kolektor yang duk simpan. Kalau harga, kau jangan tanyalah, mahal nak mampu. So, legasi Honda City ni sampai sekarang masih lagi wujud, dan dia adalah antara model Honda yang paling top sale di Malaysia. Salah satu sebab yang ramai sangat suka adalah dia sangat-sangat jimat minyak. Saya ada terbaca satu feedback menarik daripada pengguna Honda City tahun 2025. Dia travel daripada Ipoh turun KL pergi Kuantan full tank, sampai di Kuantan minyak dia tak sampai half. So, memang sangat-sangat jimat. By the way, yang mana tengah mencari kereta Honda dan nak cari salesman yang jujur dan bertanggungjawab menjaga korang walaupun selepas pembelian, boleh klik dekat saya punya profile.